Bab pen telah kering, yakni dakwat pen telah pun kering, yakni dengan pengetahuan daripada Allah, dengan diketahui Allah. Dan firman Allah SWT, wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya dengan diketahuinya, yakni diketahui Allah. Satu lagi makna Allah menyesatkannya dalam keadaan dia sedar, yakni orang yang disesatkan itu. Qala Abu Hurairah, Nabi SAW berkata kepadaku, pen telah pun kering, yakni mencatatkan apa yang engkau akan hadapi. Ibnu Abbas berkata, yakni kepadanya mereka mendahului, yakni kebahagiaan mendahului mereka. Diriwayatkan dari Imran bin Husain katanya, ada seorang lelaki berkata, wahai Rasulullah, apakah boleh diketahui ahli syurga dari ahli neraka? Nabi SAW berkata, boleh. Orang itu berkata, kalau begitu, orang-orang yang beramal itu beramal untuk apa? Nabi SAW bersabda, setiap orang beramal mengikut apa yang diciptakannya untuknya. Yani, ataupun Nabi SAW kata, setiap orang beramal mengikut apa yang dipermudahkan kepadanya. Ini bab pen telah kering, yakni dengan pengetahuan Allah. Pen telah kering itu makna Allah SWT suruh tulis itu, suruh qalam tulis di lauh mahfuz sudah kering dah, maknanya selesai dah. Bukan kata baru-baru benda ni ditentukan untuk kita, tidak, lama dah. Sebelum pada kejadian sesuatu tu lama dah, sudah tulis berkenaan dengan dia. Lepas tu apa yang ditulis tu dengan pengetahuan Allah, bukan tanpa pengetahuan Allah ditulis. Tulis tu dengan pengetahuan Allah. Maknanya Allah nak lagu tu lah. Allah nak lagu tu. Wa qawluhu wa adallahu Allahu ala ilmin, dan Allah menyesatkannya dengan pengetahuan Allah. Mana Allah menyesatkannya dalam keadaan Allah SWT tahu dia ni akan sesat gini-gini. Itu satu. Satu lagi, Allah SWT menyesatkannya dalam keadaan dia tu sedar. Orang yang disesatkan itu dia sedar. Dia sedar, dia pilih kesesatan. Allah SWT menyesatkan dia dengan cara, dengan qada' takwini. Dengan qada' takwini tadi. Dan dia pilih hak tu, dia dapat hak tu lah. Dan dia pilih hak tu. Seterusnya Abu Hurairah kata, Nabi SAW kata kepada aku, dia kata, pen telah pun kering, mencatatkan apa yang engkau akan alami, apa yang engkau akan temui, semua sudah selesai berlaku. Sudah selesai berlaku. Sebab itulah kita tengok dalam kehidupan ni, orang tu habis ikhtiar, usaha. Tapi boleh sebanyak tu. Sebab apa sudah? Sudah selesai dah. Rezeki dia. Dia ni jangan kira lah, siang malam buat kerja tak putih. Macam-macam fikir. Tapi setakat tu. Ada kalanya kerana dia usaha juga tu, bolehlah sebentar. Lepas tu saat-saat akhir, apa kedana pula jadi. Sebab ketentuan untuk dia tu lagu tu. Apa yang berlaku kepada manusia ni kita boleh tengok. Apa yang lagu ni. Walaupun waktu kita kata berkait dengan sebab musabab, pun tak secara tak. Tetapi untuk dia lagu tu. Maknanya kalau kita tengok setelah selesai, baru kita nampak. Kalau tengah-tengah kita duduk jalan tu kita tak nampak. Kita duduk muskil. Tapi kalau kita tengok lepas-lepas dah, memang nampak. Nyata. Benda ni dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas kata dalam mentafsirkan ayat ini, ayat ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka bersegera kepada kebajikan dan mereka adalah orang-orang yang mendahului melakukan kebajikan. Mendahului itu, apa yang dia ni cepat nak buat benda baik. Ibnu Abbas mentafsirkan sabaqat lahumus sa'adah. Orang-orang ini iaitu orang-orang yang kebahagiaan tuah, yakni tuah yang ditetapkan oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah untuk dia mendahului dia. Sebab tu dia jadi cepat sangat buat benda baik tu. Memang tuah dia, hak Allah SWT tulis, memang macam tu untuk dia. Maknanya dia jadi baik, dia gitu-gitu itu bukan sahaja. Bahkan ada kaitan dengan takdir juga. Ada kaitan dengan takdir juga. Terusnya ada orang tanya, bolehkah kita kenal ahli syurga dengan ahli neraka? Beza dia, boleh. Nabi SAW kata boleh. Satunya kalau kenal dari segi zahir alamat dia. Ahli syurga ni seperti yang kita maklum, orang yang taat kepada Allah SWT, ahli syurga. Ahli neraka ni secara umumnya alamat dia berdasarkan alamat. Orang-orang yang buat maksiat, orang yang derhaka kepada Allah SWT, ahli neraka. Itu secara umum, secara zahir. Lepas tu satu lagi kalau berkait dengan boleh dikenal ke ahli syurga atau ahli neraka, yang dia berkait dengan malaikat. Malaikat boleh tahu kalau orang dia ahli syurga, ahli neraka? Boleh tahu. Berdasarkan apa yang telah dicatatkan. Malaikat baca tu boleh. Ini kalau berkait dengan malaikat. Bukan berkait dengan kita. Kalau kita hanya berdasarkan alamat. Kita nak tahu hakikat dia masuk ahli neraka ke ahli syurga, tak boleh. Tak tahu. Tak sedut rayak lagu mana. Tapi kalau Nabi SAW boleh lah. Mana dia sudah rayak ada orang ni ahli syurga, memang kita kena percayalah tu sebagai ahli syurga. Tapi kalau orang lain, tak boleh. Tak boleh tahu. Hanya berdasarkan alamat gitu saja. Dan alamat itu bukan menentukan segala-galanya. Sebab kita tidak tahu hak akhir dia tu lagu mana. Hak akhir dia, kita tidak tahu. Mana kita tahu? Kalau di saat akhir tu dekat nak mati tu dia jadi lagu lain. Sebab itulah kita tengok dalam hadis-hadis, banyak sekali hadis-hadis
Orang pergi perang mati syahid. Nabi SAW kata masuk neraka dia. Lagu mana? Itu menunjukkan maknanya kita orang biasa ni tak tahu. Alamat tu tak boleh pakai 100% juga. Tak boleh. Kalau nak kira alamat tadi, orang pergi perang boleh benar lah. Mati syahid dia. Tapi Nabi SAW kata tidak, ahli neraka. Sebelum mati lagi Nabi SAW kata ahli neraka. Sahabat tu tengok lagu mana. Ya, Nabi SAW kata ahli neraka. Memang dapat. Betul. Di antaranya orang tu dia tak tahan dengan sakit. Dia perang kan kena tetok ke apa ni. Dia tak tahan dengan sakit. Dia pun ambil pisah dia. Pak tajam ni dia tekan. Makna bunuh diri. Dia pun ngocak lah. Sahabat tu kata betul. Pak Rasulullah kata. Aku turut dia. Maknanya kita tidak tahu. Banyak perkara kita tidak tahu. Tapi Rasulullah, mana Allah SWT bagi tahu dia lah. Mana Tuhan beri tahu dia tu, dia tahu. Ada pula ahli pergi perang. Molek-molek. Lepas tu Rasulullah kata dia ahli neraka. Apa? Pergi belek-belek dalam kah dia, tengok ada barang rampasan perang dia ambil. Tak ada bagi lagi. Tak ada bagi lagi. Lepas tu orang kata, dah kalau sudah maklum dah lagu tu, sudah tetud dah, nak beramal agam dia. Tak payah beramal. Kalau Allah SWT nak orang ni baik, akhirnya dia akan baik. Kalau Allah SWT nak orang ni tidak baik, walaupun dia baik sepanjang hayat dia pun, dia akan mati. Kafir juga, masuk neraka juga. Apa maknanya pada lagu tu? Nabi SAW pun kata, setiap manusia ni dia beramal mengikut apa yang dipermudahkan kepadanya untuknya. Yakni kalau Allah SWT jadikan kita untuk jadi ahli syurga, dia akan permudahkan kita ni melakukan amalan untuk syurga. Gitu. Dia akan permudah. Sesiapa yang Tuhan buat dia tu ahli neraka, dia akan permudahkan orang tu kepada amalan ahli neraka. Jadi mudah nak buat tu. Ini juga alamat. Alamat. Bukan makna ketentuan. Hak ni tidak ketentuan. Hak ni alamat. Kita tengok, sejak hati kita. Tapi nak pasti tak boleh lagi. Sekadar alamatnya ni. Mudah untuk buat amalan baik ni, maka dia ahli syurga. Mudah untuk buat amalan jahat ni, maka dia ahli neraka. Ini pun alamat. Bukan ketentuan. Tidak ketentuan. Cumanya Allah SWT dia tidak buat nyaya. Wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Tuhan sama sekali tidak buat nyaya kepada hamba dia. Tidak buat nyaya. Itu lagu mana? Maknanya hamba ni habis-habis cakap dan dengan ikhlas hati dah buat. Tuhan tidak akan palingkan hati dia daripada kebaikan. Kalau tidak jadi nyaya pula. Dia sudah menafikan dia buat nyaya. Dia tidak buat nyaya. Dia tidak zalim sama sekali. Kalau tidak jadi nyaya, kita manusia fikir biasa ni pun kita kata nyaya lah. Jauh sekali Allah SWT akan melakukan begitu. Jauh sekali. Cuma kalau kita baca dalam kitab kita, ada dia sebut orang-orang yang mana berubah. Hak tu ada tak kena juga. Ada tempat tak kena. Janganlah. Jangan kita jadi tak kena gitu. Misalnya ada hak tak kena tu, apa dia? Alim. Alim tu bagus dah kalau nak kira. Tapi kebendaan dunia. Itu bahaya tu. Boleh menyebabkan paling di saat akhir. Boleh menyebabkan Tuhan tutup nampak kepada jalan syurga. Itu bahaya. Jangan buat lagu tu. Hak tu kita boleh pilih, boleh ikhtiar daripada dulu lagi. Kalau kita tak jaga, supaya juga kita melakukan maksiat, buat maksiat. Bahayalah tu. Boleh jadi kita tertutup, tak nampak jalan kebaikan di saat akhir. Sebab tu kita kena beringat. Kalau tidak, ini merupakan sebab untuk kita tak nampak kepada jalan syurga. Dosa-dosa tadi. Kita kena ingat tadi kaedah. Tadi, hak takdir tadi. Takdir ni maknanya ilmu Allah SWT. Allah SWT tahu orang ni masuk neraka. Orang ni masuk syurga. Bukan makna dia paksa. Tidak ada paksa. Takdir-takdir ni tidak ada paksa. Allah SWT tahu. Maknanya orang ni, dia akan buat gini, dia akan buat gini dengan pilihan dia, dengan ikhtiar dia. Sebab tu kita kata dah, termasuk dalam takdir Allah SWT tadi, ikhtiar manusia tu. Tuhan tahu. Orang ni dengan ikhtiar dia, dia akan pilih ahli neraka. Allah SWT dia bagi kebebasan kepada manusia. Tidak pula kata, dah orang ni, sepuluh kita, manusia ni kan. Manusia ni kalau tengok anak kita buat tak molek kau, duk main api, kita pergi pegang lah tangan dia tu. Laranglah dia, kita buat lagu tu. Allah SWT tidak. Ikut kita nak pilih ke mana. Baru bebas sungguh. Bebas sungguh. Kita nak pilih ke mana. Sebab tu dia buat banyak contoh-contoh. Dalam dunia lagi dia nampak. Kalau buat gini jadi gini. Kalau buat gini jadi gini. Kita kena jaga. Tapi itu atas pilihan kita, ikhtiar kita. Dia tidak akan sekat. Kalau sekat, orang akan berasa pula, ada satu kuasa yang menyekat ni pula ni tak? Jadi maknanya Allah SWT tidak bagi kebebasan penuh kepada manusia. Ni bebas betul. Nak pilih neraka pun boleh. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa dia nak beriman, boleh beriman. Siapa dia nak jadi kafir, boleh jadi kafir. Bukan makna dia suruh. Maknanya berdasarkan qada takwini dia tadi, ketetapan hak kejadian dia manusia, berdasarkan manusia ni ada pilihan, dia boleh pilih. Bukan makna dia paksa. Tidak, bukan dia suruh. Dia tak suruh tu. Nak ceritanya berdasarkan ikhtiar manusia boleh pilih kufur dan boleh pilih iman. Dengan bebas, tak ada sebarang tekanan, tak ada paksaan. Kalau dia pilih yang baik, dia akan dapat yang baik. Kalau dia pilih yang buruk, dia akan dapat yang buruk. Allah tahu, memang tahu.
Allah tak boleh nak tukar kau. Kau nak masuk neraka saat ni, masuk syurga. Boleh. Tapi kalau lagu tu tak ada kebebasan pula. Tak ada ikhtiar pula. Sebab tu dia bagi sepenuhnya. Itulah masalah kita manusia ni. Kita kena beringat benar. Sebab apa? Kalau kita salah pilih, habis. Salah pilih, habis. Atas kita.